Ush, kalau betul Naya kena macam ni. Kepada sesiapa lah yang teringin nak dimakan kedai makan ni, fikir-fikirkanlah ya. Saya satu family tadi pergi nak makan kedai dia berbuka puasa. Tiba-tiba tak dapat makanan. Saya dah booking pukul 3.49 petang je tau. Kedai dia pun tak masak apa-apa lagi saya pergi tadi pun. Saya booking awal-awal lah lagi dah. Nak makan satu family berbuka puasa. Tiba-tiba saya pergi nak berbuka puasa. Staff dia bagi tahu lauk dah tak ada. Makanan dah tak ada. Habis tu yang saya bayar ni buat apa? Bila saya tanya dia, dia tak boleh berkata apa staff dia. Permohonan maaf pun tak ada. Tak ada nak kata maaf, minta maaf ke tak ada. Dia buat bodoh je kat situ staff dia tu. Owner kedai dia dah block saya dekat TikTok ya. Ni kedai makan ni dah harga mahal. Ada ke nasi minyak tu dengan lauk asyik. Kau kalau kau nak jual pun aku tak kisah harga mahal sekalipun. Serving kau tu biarlah bagus. Ni serving kau macam celaka. Orang nak buka puasa, pergi buka puasa, tiba-tiba orang lain yang beratur panjang tu dapat makan. Kita orang yang dah bayar ni pukul 3 petang ni tak dapat makanan. Apa korang rasa kalau korang jadi aku? Ni kedai makan, owner kedai makan ni dah block aku kat TikTok. Satu permohonan perkataan maaf pun tak ada aku tau. Tu, hajar punya kedai. Tak ada pun minta maaf kat aku. Aku komen dekat TikTok dia block aku. Ni, kedai makan viral lah konon. Dekat Ampang ni. Masakan Terengganu. Haram jadah.